أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. Bacalah, wahai Muhammad, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Demikianlah ayat-ayat Al-Quran pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang antara lainnya menceritakan tentang betapa pentingnya ilmu pengetahuan. Dalam arus pembangunan ekonomi yang pesat berkembang kini, ilmu dan pendidikan menjadi aset utama dalam melahirkan insan-insan berdaya saing bagi pentadbiran sesebuah negara yang sesuai dengan kehendak pasaran dunia. Jika dahulu pendidikan agama hanya berkisar tentang sekolah pondok, namun cetusan idea Perdana Menteri Malaysia pertama ini jauh melampaui pemikiran pada ketika itu. Demi mewujudkan keperluan pendidikan agama yang sempurna, sebuah pusat pengajian Al-Quran telah diusahakan pada tahun 1966 oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Hasrat Perdana Menteri itu telah dinyatakan sewaktu perasmian Masjid Negara pada tahun 1965, di mana idea itu timbul ekoran daripada Musabaqah Al-Quran yang diadakan semenjak tahun 1960 serta lawatan Rektor Universiti Al-Azhar Sheikh Mahmud Shaltut di perasmian Masjid Negara tersebut. Pada detik itu, Tunku Abdul Rahman amat berharap agar Masjid Negara akan menjadi pusat gedung ilmu pengetahuan dan dapat memandu masyarakat Islam ke jalan yang diredai Allah. Semasa saya belajar di Sanawi Sultan Zainal Abidin, Kuala Terengganu, saya diberi tahu oleh guru bahawa tahfiz Al-Quran akan dibuka di Masjid Negara Kuala Lumpur. Jadi saya pun berminat kerana sebelum ini saya pun dah masuk tilawah Al-Quran, peringkat daerah dan sebagainya. Jadi apabila tahu saja kelas Al-Quran ini nak diadakan, maka guru buat temuduga dan di test kita di segi bacaan kita dan sebagainya. Maka guru saya minta saya datang juga kerana ini masa depan yang lebih baik, kerana tahfiz Al-Quran ini dikatakan julung-julung kali diadakan di Malaysia. Jadi di situ saya pun berminat dan saya di Terengganu ada 2 orang mewakili negeri Terengganu. Jadi ditambah pula ketika itu kita tak begitu senang, keluarga yang tak begitu senang, susah, kerja kampung dan sebagainya. Ditambah pula nak beri beasiswa sebanyak RM150 sebulan. Jadi itulah yang menarik saya untuk
belajar tahfiz Al-Quran ni. Di Mahat Tahfiz ini pertama sekali apabila saya sudah di interview sini, maka saya diterima masuk. Saya menarik pertama sekali guru saya, iaitulah Allah Yarham Datuk Muhammad Noor Ibrahim, iaitu bekas Mufti Kelantan. Jadi beliau telah dipilih oleh Yang Amat Berhormat Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj ketika itu Perdana Menteri, mengambil mereka untuk mengajar kami di sini. Jadi, dan saya dipahamkan juga bahawa Datuk Muhammad Noor ini orang yang tegas dan orangnya, bacaannya bagus dan sebagainya. Jadi itulah salah satu daripada yang menarik juga untuk menghafaz Al-Quran ini. Di Masjid Negara ini tak ada kelas-kelas seperti sekarang ini. Kita hanya ada Dewan Syarahan itu. Jadi di situ ditempatkan 8 kursi. Kerana pelajar ketika itu 8 orang saja. Jadi di bawah Dewan Syarahan yang sekarang ini, di bawah itu dulu dijadikan asrama kita. Jadi daripada situlah makanan, kita makan, kita tidur dan sebagainya. Jadi itulah yang kita kata kelas pertama kita lah untuk belajar hafal Quran ini. Sebagai permulaan, Ma'had Tahfiz Al-Quran wal Qiraat ditubuhkan sebagai salah satu unit di bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri Kuala Lumpur. Dengan pelajar perintis seramai 8 orang, maka bermulalah pengajian dalam bidang tahfiz Al-Quran di Dewan Syarahan Masjid Negara pada tanggal 1 Mac 1966. Alhamdulillah, kalau kita lihat dalam Quran ya, dulu peringkat awal 50 tahun dulu Ma'had Tahfiz Al-Quran wal Qiraat yang telah dicetuskan idea oleh Yang Muhammad Perdana Menteri pertama kita, Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj, dan telah pun mengorak langkah daripada pelajar yang tidak begitu ramai dengan tempat yang diasaskan di Masjid Negara dan berpindah pentadbirannya daripada bahagian penyelidikan, kemudian pindah lagi kepada Indah, Institut Dakwah Islam Malaysia. Kemudian pada akhirnya pada tahun 1997 dengan tertubuhnya JAKIM, lalu Darul Quran, nama Darul Quran itu telah pun diabadikan sebagai Darul Quran sekarang ini, mengambil tempat dulu kita kata Ma'had Tahfiz Al-Quran wal Qiraat. Kalau kita lihat sudah pasti dalam mengendalikan sebuah pusat pengajian tinggi, kita akan menghadapi beberapa masalah, terutama kalau kita lihat dari segi pelajar itu sendiri. Kita tidak dapat menampung permintaan yang begitu ramai daripada pelajar-pelajar yang amat berminat untuk mengikuti kelas ataupun pusat tahfiz Al-Quran ini. Kalau kita lihat sekarang ni Darul Quran dapat menerima permohonan lebih 3,000 lebih, tapi kita hanya dapat menampung 250 orang saja. Dan ini bukan saja tahfiz Darul Quran, tahfiz lain pun begitu juga. Jadi kekangannya ialah kita tidak dapat memberi ruang yang seluasnya kepada mereka yang nak masuk ke Darul Quran. Dan cabaran yang kedua kita lihat dari segi keupayaan pelajar-pelajar itu sendiri. Kita nak supaya dapat melahirkan anak-anak yang berketerampilan, mempunyai hafal Quran. Jadi di situ terpaksa kita membuat saringan supaya kita akan dapat pelajar yang benar-benar yang kita hendaki, dan lepas daripada mereka habis di Darul Quran ini, mereka akan dapat menyambung pelajaran yang kepada tahap yang lebih tinggi, dan hasilnya di situ yang kita nak. Maknanya dapat menonjolkan seorang hafiz yang pelbagai, bukan saja mereka ni dalam bidang kita kata untuk nak jadi ustaz-ustaz, guru-guru, bahkan mereka akan lahir sebagai engineer, doktor, teknokrat yang hafaz Al-Quran.
Sejak itu, pelbagai penambahbaikan dan kemajuan yang dicapai oleh Ma'had Tahfiz Al-Quran wal Qiraat. Lokasinya juga berpindah ke beberapa tempat sesuai dengan perkembangan yang sedang dilaluinya. Dari tahun 1966 hingga tahun 1978, pusat tahfiz ini diletakkan di bawah kelolaan Jawatankuasa Takbir Masjid Negara dan Urustia Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia. Pada awal tahun 1979, Ma'had Tahfiz diletakkan pula di bawah kelolaan Pusat Penyelidikan Islam, Bahagian Agama, Jabatan Perdana Menteri sehingga tahun 1980. Selepas itu, Ma'had Tahfiz dipindahkan ke bangunan JKR, Jalan Cenderasari, Kuala Lumpur. Ma'had Tahfiz ini kemudiannya diletakkan di bawah kelolaan Institut Dakwah dan Latihan Islam, INDAH, Bahagian Agama, Jabatan Perdana Menteri sehingga tahun 1983. Sehinggalah pada tahun 1984, Ma'had Tahfiz ini telah lahir sebagai sebuah cawangan di Bahagian Agama, Jabatan Perdana Menteri dengan organisasinya yang tersendiri. Pada tahun 1992, Ma'had Tahfiz kemudiannya dipindahkan ke Taman Tun Dr. Ismail bagi penempatan pelajar lelaki dan pelajar perempuan pula ditempatkan di Jalan Ledang. Pada tahun 1994 pula, pelajar perempuan kemudiannya dipindahkan ke Taman Tun Dr. Ismail, manakala pelajar lelaki dipindahkan ke Batu 14, Sungai Semungkus, Hulu Langat, Selangor. Hinggalah pada tahun 1997, Ma'had Tahfiz Al-Quran wal Qiraat telah dinaikkan taraf sebagai salah satu bahagian di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan diberi nama Darul Quran. Akhirnya, pada 1 November 1998 hingga kini, Darul Quran ditempatkan ke kampus tetap di Kompleks Darul Quran di Ampang Pecah, Kuala Kubu Baru, Selangor dengan prasarana yang serba lengkap. Dikelilingi bukit bukau menghijau dan tasik nan biru yang begitu mendamaikan, Kompleks Darul Quran ini dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti asrama, Dewan Muktamar, kuartus kaki tangan, perpustakaan dan pusat Islam. Persekitaran yang sangat kondusif dan tenang ini memudahkan lagi pelajar untuk menuntut ilmu Allah yang maha luas. Darul Quran yang ada sekarang menyediakan 7 bentuk program pengajian iaitu Ijazah Sarjana Muda Pengajian Al-Quran dan As-Sunnah dengan kerjasama Universiti Sains Islam Malaysia, Diploma Tahfiz Al-Quran wal Qiraat, Pensijilan Tahfiz Al-Quran JAKIM Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Pensijilan Tahfiz Al-Quran JAKIM Universiti Tenaga Nasional dan Pensijilan Tahfiz Al-Quran JAKIM Cyberjaya University College of Medical Sciences. Pensijilan Tahfiz Al-Quran Orang Kelainan Upaya Masalah Penglihatan, Sijil Tinggi Taranum Al-Quran, Sijil Tahfiz Malaysia, Sijil Kemahiran Malaysia. Selain itu, bagi program diploma, Darul Quran juga bekerjasama dengan 14 buah Ma'had Tahfiz Al-Quran Negeri seluruh Malaysia yang juga menggunapakai kurikulum Darul Quran. Bagi memastikan para pelajar Darul Quran memperolehi kecemerlangan dan mampu pergi lebih jauh, Barisan Pengurusan dan Tenaga Pengajar sentiasa mengambil peluang mempertingkatkan kaedah dan strategi pembelajaran.
Selain daripada memfokuskan pendidikan, Darul Quran juga aktif dalam menjalankan pelbagai aktiviti agar pelajar berada dalam suasana yang seimbang antara pelajaran dan aktiviti lain. Antara aspek lain yang diberi penekanan kepada pelajar ialah kepimpinan, kesenian dan kesukanan. Corak pembelajaran yang terdapat di Darul Quran merupakan sistem yang saya merasakan sangat bagus. Pada permulaan paginya, kami mulakan dengan kelas Hifzul Quran, iaitu kelas untuk tasmid hafalan baru bersama dengan para pensyarah tasmid. Dan seterusnya diteruskan lagi dengan kelas-kelas akademik yang melibatkan pelajaran agama dan keduniaan, termasuklah ilmu tafsir, ilmu fiqh dan bahasa Inggeris. Sentiasalah kita dengan Al-Quran supaya apa? Untuk Allah mencapakkan rasa manis dengan Al-Quran, dan sentiasa berdoalah. Tanpa doa maka dialah yang memberi cita kita, dialah yang memberi semangat kita, dan dialah yang bawa kita ke Darul Quran. InsyaAllah kalau sentiasa berdoa supaya Allah jagakan niat kita dan bawa kita ke sini insyaAllah. Dan cita-cita saya untuk masuk ke sini sebab ingin menjadi seorang hafizul Quran. Kerana saya daripada dulu lagi cita-cita saya untuk menghafal 30 juzuk Al-Quran. Hasil dorongan mak dan ayah saya. Kalau habis saya ke sini, cita-cita saya nak masukkan sambung ke Madinah Al-Munawwarah. Tiada pantai yang tidak dilanda badai. Begitu juga dengan Darul Quran. Pelbagai cabaran dan halangan terpaksa diharungi oleh pihak pengurusan untuk menempatkan pusat pengajian tahfiz ini di tahap yang ada sekarang. Sebagai sebuah pusat pengajian, semestinya kita menghadapi pelbagai cabaran. Cabarannya barangkali berbeza dengan cabaran dalam konteks pengurusan sebuah organisasi seperti di pejabat, kan. Maknanya dalam masa yang sama, Darul Quran juga adalah satu bahagian dalam bahagian-bahagian yang terdapat di JAKIM. So, sebagai sebuah institusi pendidikan, pengambilan tenaga pengajar didasarkan kepada kaedah pengambilan pegawai penjawat awam biasa, tidak seperti pengambilan tenaga pensyarah seperti di institusi pendidikan. Ini memerlukan kita merancang program pemerkasaan modal insan dan tenaga pensyarah yang lebih kompeten bagi merealisasikan matlamat menjadikan Darul Quran ini sebuah institusi tahfiz yang terulung di negara kita. Jadi beberapa pendekatan telah kita gunakan. Antaranya ialah kita berkolaborasi dengan institusi pengajian tinggi ke arah melahirkan tenaga pengajar yang berkemahiran tinggi dalam rangka kita membentuk kualiti pelajar yang kita dapat hasilkan. Barangkali itu salah satu daripada beberapa cabaran yang dihadapi oleh Darul Quran. Kini, Darul Quran sudah menjakau usia 50 tahun. Sepanjang 50 tahun penubuhan, pusat pengajian ini telah menunjukkan banyak pencapaian yang memberasangkan. Pada tahun 1983, kelayakan sijil Ma'had Tahfiz Al-Quran wal Qiraat telah diberi pengiktirafan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam setaraf dengan Diploma Institut Teknologi MARA, sekarang dikenali sebagai UiTM, bagi membolehkan pemegang sijil tersebut menjawat jawatan dalam perkhidmatan awam.
Diploma Tahfiz Al-Quran dan Al-Qiraat Darul Quran juga diiktiraf oleh universiti-universiti tempatan dan luar negara. Lulusan Darul Quran berpeluang menyambung pengajian di universiti-universiti terpilih. Antaranya ialah Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya, Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia, Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Universiti Sains Islam Malaysia, Universiti Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia dan Universiti Al-Azhar Mesir. Sehingga kini Darul Quran telah mencapai beberapa tahap yang boleh dibanggakan. Jadi beberapa aspek pengiktirafan telah kita perolehi, seperti pengurusan sistem kualiti. Darul Quran telah memiliki sijil MS 9001 2008 Quality Management System dan sijil MS 1900 2014 Syariah Based Quality Management System. Yang ini kita perolehi daripada SIRIM. Untuk makluman, persijilan ini akan tamat pada tahun 2018. Pada 27 hingga 28 April 2016, Darul Quran telah mengadakan bengkel dokumentasi ISO 9001-2015 dan kursus kompetensi juruk audit dalaman Darul Quran yang telah diadakan di ILIM. Ini sebagai satu strategi kita untuk memastikan kualiti pendidikan di Darul Quran ini menepati standard yang telah ditetapkan. Pada 2014 juga, kumpulan inovatif dan kreatif KIK Darul Quran telah menjadi johan dalam konvensyen KIK peringkat JAKIM melalui projek Diary Hufaz, dan tempat ketiga dalam konvensyen KIK peringkat JPM, serta kita juga merangkul tempat kedua bagi kategori produk harapan. Pada tahun 2014 juga, Darul Quran telah mendapat anugerah sijil kecemerlangan pengurusan aset terbaik dan anugerah sijil kecemerlangan pengurusan store terbaik. Jadi pada tahun 2016, Darul Quran sekali lagi telah berjaya mendapat tempat ketiga bagi program KIK pada konvensyen KIK peringkat JAKIM yang telah kita adakan pada baru-baru ini. Pencapaian yang tidak ternilai oleh Pusat Pengajian Darul Quran ialah apabila melihat para pelajarnya mampu menghabiskan pengajian mereka dengan sempurna. Sehingga kini, Darul Quran telah berjaya melahirkan lebih daripada 6,000 graduan dalam pelbagai cabang kursus yang ditawarkan. Kejayaan para pelajar Darul Quran bukan sahaja dapat dilihat dalam bidang agama, malah di bidang-bidang lain juga. Ternyata objektif Darul Quran untuk mensepadukan ilmu duniawi dan ukhrawi demi melahirkan golongan profesional yang hafiz, mahir lagi berketerampilan telah membuahkan hasilnya kini. Saya merupakan bekas pelajar persijilan Darul Quran UIA batch yang pertama pada tahun 2001. Jadi kalau saya ingat saya lah, batch kami pada waktu tu ada 14 orang, ada 7 orang lelaki, 7 orang perempuan. Pada mula tu agak limited sikit lah, sebab pada mulanya kursus persijilan ni hanya ditawarkan pada 5 buah sekolah. Tak salah saya lah, Semak Kajang, Semak Labu, Kisas, Semakel dan satu lagi sekolah, saya tak ingat. Okay. Jadi pada waktu tu ada 14 orang. Jadi kemasukan kami pada bulan Januari 2001 dan kami tamat pengajian pada Jun 2002. Dan pada waktu itu kursus yang diambil di Darul Quran ialah persijilan tahfiz UIA, dan sejurus lepas tu saya di UIA saya ambil kursus kejuruteraan pembuatan. Cara jujurnya mungkinlah pada awal
pada waktu tu saya banyak didorong oleh ayah saya sendirilah. Jadi yang banyak sebenarnya push ayah saya lah sebenarnya. Pada waktu tu orang kata mungkin agak 50-50 lah. Tapi ialah masa kita mungkin budak-budak kan. Tapi bila kita dah start join dan bila kita dah start selesa dengan keadaan yang ada, dan especially bila kita dah orang kata semakin dewasa, kita sedar yang sebenarnya itu yang terbaik untuk kita sebenarnya. Dan sebenarnya saya berterima kasihlah kepada ayahanda saya kerana yang banyak mendorong saya untuk masuk ke Darul Quran lah. Perkhususan kerjaya saya, banyak saya terlibat dalam membuat jadual ataupun plan bagi pembinaan struktur luar pantai. Itu yang kita buatlah. Memang kalau boleh saya menggalakkanlah adik-adik yang berminat untuk join Darul Quran ni, terutamanya dalam kursus persijilan tahfiz UAE Darul Quran untuk join lah. Sebab yang pertama sekali bukannya mudah untuk kita join, dan yang kedua sekali sebenarnya walaupun kita join Darul Quran ni, ia sebenarnya tak ada apa-apa impact pun. Maksudnya dia tidak akan memberhentikan kita pun untuk capai apa cita-cita yang kita nak. Bahkan dia sebenarnya lebih bagi banyak manfaat kepada diri kita sendiri, dan ia merupakan akan jadi satu foundation yang kukuh lah untuk kita menjadi seorang ilmuwan dan juga seorang dai, insya-Allah. Kalau kita nak ceritakan tentang sumbangan Darul Quran terhadap diri saya sendiri, memang terlalu banyaklah maknanya, dengan apa yang diberikan dari segi persediaan kita sebagai seorang Islam, Muslim, mukmin dan juga sebagai seorang dai, memang banyaklah maknanya, tak boleh dinafikan. Walaupun bukan directly orang kata menjurus kepada kerjaya saya, tapi di samping itu juga saya juga ada juga orang kata terlibat dengan ahli jawatankuasa surau dan sebagainya, sebagai khatib di Kajang, di surau di rumah saya. Dan juga saya juga ada jugalah mengajar tajwid di surau dalam bentuk mingguan, dan ada jugalah orang kata di halaqah saya dan sebagainya lah. Jadi memang banyak sumbangan terhadap kita, dan sumbangan itu juga ialah yang kita cuba beri manfaat kepada masyarakat sekeliling. Melalui program persijilan tahfiz Darul Quran JAKIM yang dari UAE, saya dan sahabat-sahabat saya diberi peluang untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang sains. Ada kalangan kami yang mengambil jurusan perubatan, ada juga yang mengambil jurusan farmasi, dan tak kurang ambil kejuruteraan, arkitektur dan sebagainya. Jadi saya alhamdulillah diberi peluang untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang perubatan, dan saya memasuki UAE, dan kemudian saya diberi peluang belajar di Universiti Kahirah Mesir ya, dalam bidang perubatan. Cabaran belajar di Darul Quran tentunya banyak, sebab kita diberi tugasan untuk menghafal 30 juzuk Quran dalam tempoh masa yang cukup pendek. Kami diberi tempoh setahun setengah, membanding sahabat-sahabat di bidang dalam pengajian diploma, mereka diberi masa 3 tahun. Jadi tempoh yang diberikan kepada kami adalah separuh daripada tempoh yang sepatutnya kepada norm pelajar biasa. Justru tempoh yang agak singkat tu sebenarnya memberi sedikit tekanan kepada saya dan sahabat-sahabat saya ketika berada di Al-Quran. Tapi alhamdulillah, berkat kesabaran, berkat doa ibu ayah dan juga bimbingan daripada guru-guru, kami berjayalah menghadapi cabaran tersebut. Ialah dari segi menghafal, ya, dari segi menghafal pun perlukan banyak masa. Dari selepas menghafal kita perlu mengulang supaya hafalan tersebut tak hilang. Itu juga satu cabaran yang besar. Saya banyak belajar mengenai dengan Al-Quran, di Al-Quran, dan hasil pemahaman kami dari Al-Quran, selain pengkisahan tentang kisah sejarah Nabi, tentang hari kiamat dan sebagainya, perkara gaib, sebenarnya Al-Quran banyak menceritakan tentang akhlak, adab dan sebagainya dari segi muamalah kita sesama insan. Jadi dari segi penghatian kami terhadap Al-Quran sebenarnya banyak mendidik kami untuk kami bermuamalah dengan masyarakat di luar, terutamanya masyarakat yang hadir di hospital, terutamanya pesakit, keluarga pesakit. Dan kita berhadapan dengan berbagai ragam dan ialah perangai pesakit. Jadi hasil apa yang kami hayati daripada ayat-ayat Quran yang telah kami hafal banyak membantu kami ialah menangani banyak dari segi bermuamalah dengan pesakit secara terbaiklah, secara berakhlak terbaik dari Islam. Ya, buat adik-adik di luar sana yang berminat untuk mendalami menghafaz Al-Quran dalam masa yang sama, ingin melanjutkan pelajaran bidang sains,
Jadi bagi saya adik-adik perlu ada satu keazaman ataupun semangat yang tinggi dan boleh mulakan praktis menghafal ayat Al-Quran, ya, mengambil ayat Al-Quran satu muka sehari mungkin, cuba praktis dalam masa 1 jam dan ya insya-Allah berkat doa masing-masing anda semua insya-Allah boleh ialah melalui apa yang pernah saya lalui di Al-Quran Jakim insya-Allah. Jadi alhamdulillah saya amat gembira dan bersyukur dapat masuk ke Darul Quran kerana di situ saya dipertemukan dengan sahabat-sahabat baru dan satu pengalaman yang indah lah sebab dapat memasuki alam kampus kan. Sebelum ni di sekolah menengah sahaja dan apabila saya memasuki pertandingan hafazan, guru-guru sangat menyokong, memberi galakan kepada saya dan alhamdulillah kejayaan demi kejayaan dapat saya kecapi. Lazimnya sebagai seorang penghafaz Al-Quran kita akan lupa ayat yang kita hafal Quran. Jadi cara untuk kita mengekalkan ayat hafazan, saya nak berikan tips lah. Yang pertamanya adalah lazimi solat tahajud kerana dengan solat tahajud ini dapat membersihkan hati-hati yang kotor lah. Sebenarnya Quran dia takkan berada dalam hati-hati yang kotor kan. Jadi dengan solat tahajud dapat membersihkan hati kita lah. Dan seterusnya memperbanyakkan doa supaya Allah memudahkan untuk menghafaz Al-Quran. Sumbangan yang Darul Quran bagi adalah antaranya cara atau metod hafalan yang diberikan dan juga cara pengulangan ayat hafazan itu sendiri dan juga suasana yang kondusif dari Al-Quran. Sebenarnya untuk menghafaz Al-Quran kita perlukan suasana yang sangat baiklah sebenarnya. Dan Darul Quran memberikan satu ruang untuk kita mendalami ilmu-ilmu agama mengikut jurusan masing-masing lah. Jadi insya-Allah saya akan menyambung pelajaran di Mesir dalam bidang qiraat. Jadi insya-Allah mungkin pada waktu ini, ketika ini saya sudah berada di Mesir. Jadi mohon kepada semua untuk doakan saya supaya lebih berjaya pada masa akan datang dan boleh membantu rakyat Malaysia yang lain khususnya dalam bidang Al-Quran. Farihah Zulkifli adalah antara graduan Darul Quran yang cukup cemerlang. Beliau yang sering kali menyertai dan memenangi pelbagai pertandingan hafazan di dalam maupun di luar negara, kini sedang melanjutkan pelajaran di Jordan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Wallahu samii'un 'alim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب
هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. Biarpun berkerjaya profesional, graduan Darul Quran ini bekerja dengan berpandukan Al-Quran, menjadikan mereka lebih berintegriti, jujur dan ikhlas dalam menjalankan tugas berhadapan dengan orang ramai. Hafal Quran ni memang baiklah, ya. Kalau ketika saya dulu pernah kawan-kawan saya tanya guru, nak makan apa Ustaz? Jadi hafal Quran ni duduk di surau lah kalau kita. Jadi guru saya tunjuk satu hadis dalam kitab Tajwid Nihayah Qaulil Mufid, ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quranu ghinan la faqra ma'ah. Quran ini kaya, orang ada Quran bersama dia tak miskin. Jadi alhamdulillah apa yang disebut oleh guru dan berdasarkan hadis Nabi ini, maka saya lihat belum ada kawan saya yang menganggur, minta sedekah dan sebagainya oleh kerana hafal Quran. Dan juga sekarang pun tak ada orang yang susah hafal Quran ini. Jadi dari situlah nak supaya masa depan Al-Quran ini terjaga dan masyarakat kita akan beradab sopan dengan adab Al-Quran, maka saya galakkanlah pada anak-anak kita, cucu-cucu kita hafal Quran. Kerana di akhirat pun janji Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa man qara al-Quran wa talahu wa hafizahu adkhalahu Allahul jannah wa syafa'u fi 'asharatin min ahli baiti kullun qad wajabat lahu an-nar. Siapa yang baca Quran, menurut ajar Quran, hafal Al-Quran, Allah masukkan dia ke syurga dan Allah beri kuasa kepadanya syafaat 10 keluarganya yang telah tentu masuk neraka. Jadi Quran ni juga syafi'an li ashabi. Dia akan mensyafaat bagi tuan dia sendiri. Jadi kalau kita lihat dalam apa-apa hadis pun bahawa Quran ini adalah anis, penghibur kita yang pertama dalam kubur. Jadi kalau kita nak apa-apa, maka jadikanlah Al-Quran ini sebagai ikutan kita hafal dia, kita jaga dia, kemudian kita sebarkan kepada anak-anak cucu kita. Di peringkat jabatan pula, Darul Quran tidak kurang gahnya. Terkini, pada awal tahun 2016, wakil daripada Darul Quran berjaya meraih tempat ketiga di Konvensyen Kumpulan Inovatif dan Kreatif yang mengiktiraf idea dan reka cipta yang ditampilkan peserta. Bersempena dengan sambutan Jubli Emas Darul Quran, beberapa program telah diatur, antaranya Majlis Pelancaran Logo Baru Darul Quran, Majlis Bacaan Yasin, Tahlil dan Doa Selamat, Majlis Khatam Hafazan, Majlis Himpunan Hufaz dan Perasmian Sambutan Jubli Emas. Sambutan Jubli Emas Darul Quran ini juga menganugerahkan tokoh hufaz kepada beberapa individu hebat dalam bidang tahfiz dan Al-Quran. Anugerah tokoh hufaz ini adalah buat julung-julung kalinya diadakan sejak penubuhan Darul Quran 50 tahun lalu.
Ternyata usia 50 tahun ini telah mematangkan Darul Quran. Begitu banyak kejayaan telah dicapai dan sudah pasti banyak lagi perancangan yang sedang dan bakal dirangka bagi memartabatkan lagi pengajian tahfiz di dalam maupun di luar negara. Hanya namamu ku puji ku sanjung di lafaz pertama suara azan fajar, langkah kananku seperti dilindung, andainya tersandung rebahku bersujud, dan hanya namamu ku puji ku sanjung.